Okey, C saja dia menunjukkan ikan kembung dan okey. Nisbah. Nisbah. Okey, udang kepada kembung. Udang. So, udang kepada kembung. Udang. 2. Kembung. 1000. Okey, tapi kena ingat nisbah dia mesti sama unit. Ni jangan lupa nisbah. Okey, so sama ada nak nisbah kepada kilogram atau nisbah kepada gram. Jadi yang udang ni dalam kilogram, yang kembung ni dalam gram. Tukarkan mana yang awak suka. Katakan gram je nak tukarkan ni. Jadi berapa gram nak tukar jadi 1 kilogram? Jawapannya 1000. So 1000 maknanya 1. So nisbahnya ialah 2 nisbah 1. Gitu. Faham? Okey, alhamdulillah.